direct telemovie ni Piala Untuk Mama. Bila saya tengok sebuah produk lokal tu, dia rasa kenapa saya rasa relatable dia lain Relatable macam mana tu? Saya tak boleh nak explain pun sebenarnya masa that time. Tapi dia rasa dia ada something menggerakkan saya. It's a calling lah. It's a bukan, macam mana nak explain lah. Dia macam seolah-olah memberikan saya satu profound meaning. Secara tak langsung dia mengubah hidup saya dari seorang budak kampung biasa. Bila saya tengok work tu, saya cakap aku rasa ada dream kat luar sana yang saya patut boleh kejar. Itu je. Saya jadi pengarah filem pun atas sebab mungkin ada orang boleh mengubah dia punya pemikiran. Orang, terutamanya orang-orang yang lahir tak ada kemampuan untuk membaca buku. Kadang-kadang ada orang kan yang tak ada privilege tu. Itu je.